Hai, tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni kita ada kes yang sama. Toyota Wish. Toyota Wish, masalah yang sama. Check light menyala, auto sensor menyala. Puncanya, inilah punca dia, nampak tak? Kenapa Wish selalu kena? Sebab dia ada dua katalit ni. Biasanya bila ada dua katalit ni, bila dua-dua ni dah kotor, dua-dua dah sumbat, memang dalam ni suhu tinggi lah. Bila suhu tinggi, auto sensor ni baca salah. Bila dia baca salah, memang check light tu asyik menyala. Ni, jom tengok. Kita dah cuci dah. Nampak? Bila kita dah cuci, dia dah bersih dah. Nampak? Nak cuci dia pun seksa. Sebab dia panjang, kami terpaksa potong. Nampak tak? Kita potong dia sebab dia panjang, masuk mesin tak lepas tadi. Saya terpaksa potong. Satu. Nombor dua, sebab saya nak pastikan dalam ni, dengan dalam ni, belakang ni, betul-betul bersih. Kita tak mau potong sini, masuk. Jadi kita tak nampak bersih tak bersih. Kita kalau boleh nak nampak dengan jelas. Macam dalam ni bersih ke tak bersih. Jadi lepas ni saya akan pasang. Lepas pasang kita akan tengok auto sensor nyala lagi ke tak. Dan kita tengok apa feedback owner. Respon dia padu tak padu. Tapi biasanya lepas kami cuci, dia punya power mesti padu. So kalau kereta anda ada masalah yang sama, nak cuci katalit, nak servis katalit, boleh bawa datang ke PZ Motorsport Sunway Post. Dapat tip hari ni settle.